Hai semua, selamat datang ke User Bin 1 channel. Untuk video ni special sikit. Saya tengah review Iris lah. Iris Ali. Korang ada yang dah dapat tak? Saya dah bagi tahu. Korang boleh dapatkan Iris ni dekat mana-mana TGV dengan harga RM70 sahaja. Dan yang menarik ni, dia ada package combo sekali. Korang beli harga RM75, korang boleh dapat popcorn dengan dia punya air. Siapa yang belum tengok Agent Ali The Movie 2, korang boleh pergi tengok sekarang. Buat misi dengan segera. Kerja kita belum selesai. Okey, untuk kotak dia memang lawa gila guys. Korang boleh tengok detail dia. Belakang dia dah bagi tahulah untuk apa function button-button 3, 1 tu macam mana. Yang ni dia akan bagi sekali dengan iris tu yang bulat. Jom kita unboxing iris. Okay, sekarang saya dah keluarkan iris ni daripada kotak. Tengok, bukan kotak saja yang cantik, dia punya dalaman pun dia siapkan Ali 2, Agent Ali The Movie 2. Memang mahal lah, nampak mahal sikit dia bagi dekat iris ni. Ni sekarang saya tengah pakai iris. Dia ada button tau, button kat sini. Ni button untuk lampu, sebelah ni pun lampu. Then kalau korang dengar, saya akan mainkan dia punya sound, dia punya bunyi lah, voice dia. Bertindak segera. Kalau belakang sekali tu, itu dia punya part lah. Dia punya ni kan, korang tak connect lagi tau. Bila korang dah pakai ni, dia akan bunyi macam ni bila tak connect. Dia tak ada bunyi apa-apa. So cara nak connect dekat iris ni, korang kena scan dekat belah kanan ni. Kalau dah bunyi macam tu, maknanya dia dah connect dekat dalam ni. Dia dah transfer data ni dekat sini. Tengok suara tadi. Korang boleh tekan banyak kali lah. Ada banyak sound voice Ali dekat dalam. Dia lebih kuat kan berbanding yang korang pakai kacamata ni. Kerja kita belum selesai. Okay, untuk movie explanation yang saya tengok dengan kawan-kawan, family saya 3 kali lah. Saya pergi tengok cerita Agent Ali The Movie 2 ni 3 kali. And then memang saya suka lah. Yang paling best fighting. And then yang paling korang rasa kena sediakan tisu tu, yang tu paling persahabatan, nilai persahabatan. Yelah, korang tahu kan Ali dengan Alicia. Saya tak nak spoilkan dekat dalam video ni. Korang kalau yang tak tengok tu, korang boleh pergi tengok dekat Agent Ali The Movie 2. Untuk grafik dia lebih detail daripada sebelum ni. Daripada movie 1 tu saya nampak dia macam ni sikit, tapi movie 2 ni dia much better. Kalau nak dikatakan animasi dekat luar tu, kita punya animasi Malaysia ni dia dah setaraf antara mata. Saya amat berbangga jadi anak Malaysia. Bertindak segera. Saya akan bagi rating untuk Agent Ali The Movie 2 1000/10 guys. Okay, dia keluarkan merchandise terlalu banyak. Korang sampai tak mampu nak pilih. Ada iris, ada tumbler, ada jual baju sekali. So untuk harga iris Ali dengan Alicia ni, dia RM70. Macam saya kata daripada video awal. Kalau tumbler korang boleh dapatkan RM39. Dan juga baju mungkin dalam range harga RM59 lah. Ni saya dapatkan daripada TGV. Korang beli tiket, korang akan dapat ni auto. Saya akan dapat Satria dengan Ali. Alicia saya dapat, cuma saya dah bagi dekat seseorang lah. Jangan lupa subscribe di dalam YouTube saja. Kalau korang rasa nak komen ataupun ada apa-apa cadangan, korang boleh
komen dekat bawah. Ataupun yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dekat YouTube saya Izumi1 dan follow saya dekat TikTok. Bertindak segera. Misi kita belum selesai. Bye.